Lama juga tak makan dekat sini. Jomlah kita singgah di IBM ataupun Restoran Hayati berlokasi di Giant Prima Saujana Kajang. Aku datang ni pukul 11 pagi. Lauk ngam-ngam aja baru siap letak. Itu yang nampak mengancam kan? Kuah kita campur ke semuanya, barulah sup. Macam aku cakap tadi lah kan, nak lauk banyak datang dah antara pukul 11 ke pukul 11.30 pagi. Rambang jugalah mata aku. Korang tengoklah sendiri ni ha. Semuanya fresh lagi. Ada kari daging, pre goreng, ayam masak kicap pilihan aku hari ini. Ayam masak kicapnya lain sikit geng. Ini versi mamak punya. Next time aku nak berkena sardin pula lah. Selain daripada nasi putih, nasi biryani pun ada juga geng. Kena pula dengan ayam bawang. Memang meletup lah. Tadi di bahagian lauk paus, sekarang di bahagian sayur-sayuran. Pelbagai jenis ada ni ha. Untuk lauk yang berkuah pula kita ada kari kambing, ayam masala, kari ayam dan pelbagai lagi. Ayam goreng crispy ni jangan dilupakan. Ini pula acah untuk dimakan bersama nasi biryani. Ini menu yang aku ambil hari ini. Ayam masak kicap dan sayur kobis. Harga 8 ke 9 ringgit. Jom kita cuba ayam kicapnya. Walaupun ayam kicap terasa rempah ratusnya, digaulkan ke semua kuah yang diletakkan tadi, barulah ngam geng. Diakhiri dengan lemon madu. Wah, memang syahdu. Boleh kau.